Orang berinai berhitam kuku. Assalamualaikum. Kami di Bazar Ramadan Berintan, lampiran OCBC. Nak cari tepung bungkus. Susah aku cari dia. Malam ni Sabah pun tak ada. Tepung bungkus. Ambil satu. Ambil satu. Tu buka. Memang kita nak beli pun, tak apa buka. Tak nak dah buka kat rumah dah. Tak tengok dari isi dalam dia tu. Memang kita nak beli. Bukan tak nak beli. Ini tepung bungkus itu dah tipis. Tepung bungkus bang? Ya. Okey, saya beli, saya nak buka. Buka. Saya beli. Buka dah. Jadi saya cari di Sabah tak ada. Buka lagi. Ya, betul. Dah. Dah buat hati. Berapa? 2 ke 1? Satu apa ni? 3 lagi. 3. 3 lagi. 2. Satu 4 eh? 4. Tak. 2 lah. Habis 2. Kedai ni yang ada ya. Nombor 5. Aku baru dapat tepung bungkus. Dekat tadi tu. Datang awal hari ni pukul 4:30. Roti bang, roti jauh bang, roti jauh. Ya, bagus. Roti John. Tahu sekali ya kita jumpa. Okey, babe, aku try shawarma kambing. Cuba ya. Okey. Khabar Syekh? Saya dari Sungai Besar saja ziarah Ramadan di Bintan untuk buat konten. Nama abang? Nama saya Magdi bin Kasim, bertugas di Bagai Bila di Masjid Melayu Bintan. Alhamdulillah, ini dia. Jadi zakat ni di Perak berapa di Bintan? Yang pertamanya untuk beras biasa, beras import tempatan Ya. RM10, Okey. beras perang RM6 dan beras basmati RM25. Okey, alhamdulillah lah. Ini satu kaunter je bang. Di Bazar Ramadan saya satu kaunter. Kita ada di Masjid Daerah juga ada satu kaunter. Dan sebelah malam kita ada di gerbang malam ada 2 kaunter. Itu dia baik. Salah seorang membayar zakat. Tin tempoyak. Sedap ni. Saya kok belah-belah tu. Belah tu. Apa? Nak cuba boleh? 15. Kepala, patin. Kepala 15. Siput seduk je. Aku makan siput sedut. Daging. Dan kari. Macam nak patin? Kisahlah. Dah. Masuk. Dek, patin. Berapa patin? Patin berapa? Patin kalau kepala 15, isi dengan ekor 12. Satu kepala 15. Kepala 15, isi 12. Isi 12. Ambil apa? Nah, ambil lah isi. Isi lah dek satu. Bagi ya. Dah lah tu. Apa nama kedai ni kak? Patin tempoyak masakan Bona. Okey, cantik, terbaik lah. Bagi badai bang. Badai kan? Ya. Memang popular pun. Ekor boleh? Boleh. Boleh, ekor. Boleh bang. Bagi kuah lah sikit. Boleh je Makan tak kuah tak sedap. Habis apa lagi? Sayur. Biasa kalau bukan Bazar Ramadan, kemana menjaga bang? Dekat Bumbung Biru. Bumbung Biru. Bumbung Biru. Okey, sebab saya Sungai Besar, saya tak tahu. Okey. Saya buat konten untuk Ramadan kan. Alhamdulillah. Jadi mana Bumbung Biru lah. Kalau jumpa. Bumbung Biru. Sampai raya nanti. Raya pun ada di situ. Nanti kat sana kita buat kat sana patin tempoyak petai. Bakar. Patin tempoyak. Best. Patin, bakar, tempoyak petai. Bagi best bagus. Tapi kita ada lah buat. Hari ni tak ada kaki dan tangan tak ada. Betul. Boleh. Okey bang. Ni sungai Ulu Kinta. Sungai yang boleh kinta. Ikan ni. Memang dah lama berniaga ni bang. Ni Lagi lama lah. tempoyak original.
Ni toke. Buat sendiri. Hmm. Di 24 Musang King. Musang King kan. Saya nak tahu nama akak siapa. Nama Mama saya Corner. Mama Corner. Orang panggil mama. Orang panggil nama lah. Okey. Terima kasih mama. Tunjuk. Dapat ni. Pekasam. Mama bagi. Kalau tak boleh lah order. Dah, dulu. Kalau nak order boleh ke pekasam? Ha? Boleh. Ya. Okey. Okey, mak. Ayam tofu Taiping. Jangan boleh datang. Taiping datang. Oh, bukan. Resepi Taiping. Dari Taiping ke? Ha? Dari Taiping ke? Bos orang Taiping. Yang tofu. RM7.3 apa? Ni kuih tangai ya. RM5 satu. Ni dia toke dia. Tu kuali buat dia bang. Dah nak buat demo ke bang? Dah habis barang dia. Ini dia. Dah senang cari kuih tangai ni. Bang dulu pandai buat. Dia buat daripada bagi tahu resepi bang. Kelapa, tepung dengan gula. Lagi? Kita Macam mana buat dia? Digaul ke apa? dah masak je. Cakap senang lah nak buat kan. Tapi Ha? nak buat je. Ya. Yeah. Dia kena sebagi bahan tu. Saya suka. Mak saya tu arwah mak je. Saya sampai sini cari tepung bungkus. Saya sini besar datang. Saya kuih lama-lama. Jarang ada tu. Saya rumah Kuali dia. acuan. Ini bekas dia acuan bang. Acuan. Acuan dia. Ni kau tak tunjukkan tahu ni. Kita cari durian Belanda. Durian Belanda kelapa lemon. Bukan RM6 je. 3546. Ini toke durian Belanda. Durian Belanda. Bukan durian Belanda je, kelapa jual je. Ni kelapa lemon. Ha? Kelapa lemon. Laju. Durian Belanda. Boleh campur lah. Okey bang, terima kasih ya. Okey.